So, jadi aku nak kongsi sikit tentang rantai ataupun sprocket yang aku pakai sekarang ni, iaitu rantai bersaiz, bukan saiz lah, lebar dia. Memang makan durian, memang musim durian sekarang ni. Aku nak kongsikan sikit tentang keselesaan aku, dan kali ni memang ini adalah kali ni lah aku pakai jugalah. Dulu aku tak pernah pakai pun, iaitu rantai dengan sprocket dengan saiz lebar dia 415. Aku ada letak lah tajuk di situ. Panas melakit. Okey, aku nak menceritakan tentang berbaloi ke pakai rantai 415 ni kan. Tapi kebanyakan 415 ni orang kata lah kan, tak tahan kata. Tapi kalau ikutkan cerita sebenar, dia tengok brand juga sebenarnya nak tahan atau tidak. Sekarang ni dah ada brand berjenama. So setiap brand berjenama ni macam-macam jenama. Yang aku tahu DID dengan jenama apa dah lagi satu, apa dah nama lagi satu tu. Kau ni baru nak bagi signal, aku pun tak tahu kau nak ke sini. DID dengan brand apa dah, RK tak silap aku, RK sebenarnya. RK lah. Dua jenama je lah yang aku tahu. Ada je jenama racing yang berkualiti, yang kira 415 ni. Alah, elok aku pergi situ. 415 ni sebenarnya ada je yang tahan masuk sini lah. Cumanya ikut brand juga, brand barang tu juga. So yang barang yang aku pakai ni barang biasa-biasa. So barang biasa ni sekadar boleh je lah. Tapi jenis aku bukan pakai nak racing sahaja. Ada juga lah aku buat laju, terasa lah effect dia macam best. Memang best. Tapi top speed stay sama lah kan. Sebabnya ukurannya lain. Aku letak 14, depan belakang 39. Biasanya paling kecil orang letak 38. Tapi aku letak 39 tu sebab nak campur pick up sikit. Sebab kadang-kadang orang tua aku pun pakai, nak gelap weh. Yang aku nak kata ni berbaloi ataupun tidak, ataupun kualiti ke kan. Bagi aku berbaloi ikut cita rasa masing-masing. Masing-masing punya kemampuan keuangan duit masing-masing. Macam aku dapat harga murah, walaupun kalau kat online Lazada ke Shopee je kan, harga dalam 100 lebih tau. Sebab dia campur dengan brand kualiti lah. Tapi brand yang aku pakai ni brand yang kira biasa-biasa punya brand lah. Allahu Akbar. Sebab aku nak merasa dulu sama ada best ataupun patutkah aku pakai kan. Sebab sekarang ni aku bawa motor, dia senang gila naik. Dia macam tak berat macam saiz 428. 428 tu saiz standard, dan 428 yang aku pakai ni yang
yang jenis ada o-ring, yang getah tu. Memang berat lah jenama RK yang aku pakai tu. Tapi kualiti, dia tak cepat kendur pun. Tapi ada je jenama RK yang tak ada getah tu pun dia kendur juga. Kalau yang biasa tak ada getah tu, tu je perbezaan kualiti dia. Tapi korang sendirilah. Cuma aku nak kongsikan berbaloi atau tidak apa yang aku rasa lah, yang tak pernah langsung aku pakai 415 ni. Rasa best tu. Rasa macam motor kau lagi sebelum ni, motor kau macam mengerang tau, sebab dia berat. Rantai tu pula rantai jenis tahan lama, memang berat lah. Ataupun rantai yang tak pakai o-ring pun berat. Jadi sebenarnya 415 ni 415 pula 428 ni bagi aku berat lah. Tapi dia kualiti, dia boleh jalan jauh. Macam 415 pula, dia boleh jalan jauh. Tapi tengok brand tu juga. Nanti aku tunjuk rupa dia cantik. Aku kongsikan lah gambar jenama apa aku beli tu. Tapi aku tak nak review jenama tu, sebab aku nak test tahan ke tidak, berapa kilometer, berapa jauh dia boleh bawa kan. Tapi kebanyakan orang kata okey je, sebab brand ni ada jual dekat online dan budak-budak pakai. Dan harga yang aku beli ni pun aku beli kat kedai tau, bukan kat online. Aku dapat harga RM45 je. RM45 saja. Biasanya 45 tu rantai-rantai 428 biasa dapat rantai je lah. Tapi ni aku beli rantai 415 siap dengan sprocket. Ush, murah sangat. Ni lagi satu aku nak kongsikan. Sesiapa nak isi minyak ke apa kan, tak nak kena curi, handle lock aje, walaupun kat stesen minyak sekejap. Tu je lah aku nak kongsi. Nombor 15. Semat lah rantai tu. Ni kelebihan dia 415 ni. 415 punya rantai. Dari jauh nampak macam cool, tapi itu lah, dia kalau nak cantik dia ada brand berjenama tu. Dia ada lambang jenama yang sebelum ni aku pakai lah. Bismillah. Rasanya sempat lagi kot. So yang aku nak cakap berbaloi atau tidak, bagi aku dia berbaloi ikut kemampuan keuangan duit masing-masing lah. So bagi aku puas lah untuk sementara dengan bajet yang aku dapat ni kan, dengan harga RM45. RM45 tu biasanya orang dapat rantai je, rantai biasa tak pakai o-ring. Benda tu berbaloi untuk kau pakai brand yang biasa-biasa dengan harga macam tu. Tapi tak tahulah kalau daerah lain kan, daerah lain harga berbeza kot kalau kat kedai. Sebab aku beli rantai dengan sprocket ni kat kedai. Tadi pandai terik, tiba-tiba nak hujan weh. Top speed tetap sama, dia tak berbeza pun. Cuma respon dia cepat naik. Dia macam ringan sikit. Dia macam enjin kau tak stres tau. Dia macam tak rasa macam mengeran.
Dia macam koreng dah mengeran tu. Dia tetap mengeran, tapi tak semengeran macam sprocket rantai yang 428 tu. 415 ni dia macam bagi je meringankan lagi, tak nak bagi dia mengeran lagi. So nak pergi 80 tu dia macam tak stres tau motor tu. Kalau tak air pasang kalau tak kau punya motor ni kau boleh rasa motor tu stres, keadaan yang merisaukan ni orang. Macam nak masuk sini je. Apa tak biasanya kalau buat slow dengan keadaan yang mencurigakan, mesti nak masuk sini. Ni pun sama ke? Nasib baik kau mata aku cekap. Kalau tak cekap tu so nak respon tu senang tau. Dia macam tak, enjin kau macam tak stres nak naik kan top speed tu. Itu punya kelebihan saiz kelebaran kecil ni. Ni memang first time semua hidup aku tak pernah pakai rantai-rantai kecil ke apa, tak pernah. So berbaloi atau tidak, aku rasa berbaloi untuk aku. Aku rasa macam memerlukan, tapi aku nak test dulu. Sebab itu aku pakai rantai biasa. Tapi rantai yang aku pakai ni bukan rantai o-ring lah, rantai biasa lah, yang tak pakai o-ring. Dia respon tu macam enjin kau tak stres. Itu yang best tu. Dia macam meringankan. Dia ada jenama yang bermotor lagi, cuma aku beli yang biasa, sekadar nak merasa saja. Kita pakai yang biasa saja. Oh man. Tapi aku rasa bahagia lah, sebab lama gila aku tak buat video kan. Hampir nak setahun jugalah. Lagi berapa bulan lagi nak setahun aku berhenti buat video. Itu pun kejap buat, kejap tak, kejap buat, kejap tak. Lalas aku berhenti main game. Aduh. Dia pergi 100 so best tau. Dia macam tak terlampau macam tak terlampau stres sangat enjin. Boleh lah, sebab kau dah pakai tayar sport. Tayar sport ni dia dah macam mana, dia ringan tau, dan dia cekam. Nanti aku nak buat balik lah video tentang apa yang aku dah buat. Aku bukan nak lari laju, nak rasa macam mana top speed kereta yang santai-santai tu kan. Macam itulah aku nak bawa motor. Kalau kereta tu rasa bawa laju 120 ke kan, macam itulah aku nak rasa bawa motor. Kereta ke motor, dah lah kiri kanan. Tak tahulah aku. Kereta nak keluar, seorang nak ke ni. Jalan belum, jalan tak rata, gampang. Sini panas kat Teluk Intan, macam nak ribut weh. Main corner. Itulah kelebihan tayar sport. Perjuangan Honda C70. Berjuangkan Honda C70. Sport lama aku. Okay. So kelebihannya, kelemahannya, kalau jenis
rantai yang tak pakai o-ring kan. Ni lah beza dia, cepat kendur. Tapi taklah seteruk mana kendur je. Yang penting kendur tu tak berapa tu sangat. Ni baru je pakai ni dah longgar. Tapi sprocket tak makan lagi, tak makan sangat. Tu je lah, kalau pakai rantai yang ada o-ring, dia akan tegang balik tau. Dia akan naik balik rantai tu, sebab dia getah. Dan tahan lama lah kan kalau ada getah. Tu je lah kelebihan yang tak ada o-ring. Yang ada o-ring tu yang berjenama sikit. Ni pun sementara je aku nak merasa pakai, tapi respon best. Nanti aku cerita balik lah apa yang aku dah tukar. Tu je lah. Pirelli. So sampai sini sajalah videonya. So aku harap lah aku comeback balik, sebab sejak aku main game ni aku rasa merindui naik motor sambil cakap kat kamera. Serius rindu serindu-rindunya. Tak gambar sikit. So video tertutupnya berbalut atau tidak ikut kemampuan. So itulah aku kata, ikut kemampuan lah. Aku rasa banyak kali kot aku ulang dalam video, sebab aku beli murah kan. Kalau yang berjenama tu mungkin 100 lebih, nak dekat 200 rasanya. Kalau yang berjenama, yang tahan tu, yang pakai rantai o-ring, yang sprocket lagi tahan, ni terpulang masing-masing. Kalau korang nak jimat, beli lah rantai macam ni dengan sprocket macam ni. Rantai sprocketnya kecil-kecil, jimat. Kau nak tahan lama, tak nak, malas nak tukar-tukar, beli je rantai rantai 428 yang sekarang aku pakai ni 415. Jadi walaupun sampai sini saja, terpulang bajet korang. Aku beli rantai biasa je. Ada rezeki, kalau aku rasa memerlukan, mungkin aku akan beli rantai sprocket yang lebih kualiti lah, lagi tahan. So kita jumpa lain video. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye. Kat layan corner sikit.